Kalau korang tak kuat semangat, jangan tengok video hari kedua ni. Dari ebek padu waktu siang membawa ke GT Monster waktu malam. Memang tak bagi nafas terus. Jom saksikan vlog memancing pada kali ni. Hamal. Baru malam kita kena ribut. Boleh kira kat lah malam hujan ke apa. Cuaca apa okey dah ni. Hujan berhenti. Dini dah angin pun tak ada dah. InsyaAllah kita tengok apa ada pagi ni. Let's go. Okay, baik kok. Okay, kita start ebek Oh. Aduh, weh tak asyik buat ni. Gordon Blue SV Oh, mantap. Apa? Malu cari bang Joko. Apa pula? Alhamdulillah. Sorry ada. Gordon Blue SV. Macam mana weh? Okey, alhamdulillah. Kita start ebek hari ni, ebek kapuk. Bulak. Ebek bulak. Menggunakan root daripada Cesus Gordon Blue SV. Dan juga tali daripada Cesus juga, 30 pound. Dan menggunakan jig Candy Sauri. Menggunakan jig Candy Sauri 60 gram daripada Cesus. Dan SC hook daripada AB Angler. Ni hasil dia. Mantap. Mantap deh. Strike Mantap. Saya kok Ocean Luna. Ocean Luna. Sensus Ocean Luna. Mesin baru. Tak kalah. Mantap deh. Tunjuk deh anak jantan deh. Lalu. Oh tu bagai tu putih. Oh. Motih bagai tu. Tekan. Menekan-nekan ni. Oh, main tai nyuk-nyuk gitu lah. Lah kapuk bolu pasal ni mak. Okey. Mantap. Kalau duk tester apa bewe. Mantap leh. Kata Jeep by MZ Kambing. MZ Kambing MZ Kambing. Oh, MZ Kambing. Ada juga. Oh. Ada. Oh, mantap. Jeep kalau kalah gini yo beh ni. Kalau kalah fluorescent. Fluorescent. Oh, saiz berapa kilo agak ni? Saiz Jeep ni ada 2-3 kilo ni. 3 kilo. 3 kilo lebih hok. Lebih kurang. Kapok Ni dok bulak. Kepala dia bulak. Mantap. MZ Kambing. MZ Hu. Ni barang dia. Kambing tu tengok video. Ni anda dia. Nak cari ebek ni, cari MZ Hu. Abang mak kita beres luncur. Mu jaga 5,000 boleh singgah lekong lah esok. Riak dah saya. Ayah. Yo lo kau yo. Ya lo dah. Dekat ah. Ya lo dah. Ada lagi? Ya lo dah. Ya dah. Apa gitu? Oh ya dah. Ya lo dah. Pakai. Oh. Ni apa? Sak ni. Dia. Main berat aja. Oh. Jangan. Mulut. Itu mulut. Dia masuk ke dalam.
Mana berat bodoh. Ya ada hang dia dekat. Jumpa kat. Ini masuk sana, Mak. Oh kapal selir. Di ujung ni weh. Di ujung ni. Lo. Gerakan. Ni tok hang ada tekan. Gimana kena gigok ni. Tolong alih. Dah. Gua ada pos. Denguh mas pin ni. Oh, hot tu em eh. Mak ni ikan hitam tak? Bukan ikan orang dok ni. Golden Blue SV eh. Mari. Mari. Dalam 20 meter lagi. Oh, timbul dah. Tak lewat apa dah, timbul dah. Homot eh. Oh.
Dia mati ni weh. Alhamdulillah. Oh gila. Woohoo! God WSV. Mantap. Abu pakai PE 082 deh. Mantap ah. Dan juga Abu WP dengan Twin Power SD. Woohoo! Tu barang dia. Allahu Akbar. Besar yo. Sekali lagi. Besar. Kali lagi. Mantap. Good fight Jig ya pakai jig sensor Candy Sauri 60 gram Okey, alhamdulillah. Oh. Surat epic yang kedua kita pada hari ni. Menggunakan root daripada Sessus Golden Blue SV dan menggunakan jig daripada Sessus Candy Sauri 60 gram. SC hood daripada Epic Angler. Dan inilah hasil dia. Allahu Akbar. Mantap. Ada. Okey. Dan ni kita dah harap termasuk nyayu. Jadi masa ni lebih kurang lepas iso, jadi kita orang bersiap-siap untuk main KGT pula menggunakan teknik popping. Enggak ada. Alhamdulillah, inilah ikan GT Monster yang pertama untuk malam ni. Jadi awak tengok dia punya tarik ke tu memang padu guys. Mantap leh. Sapok. Oh. Pilih tak bersilai. Mana dah tak? Ya. Tak bebek. Okey. Makan dua lah. Okey. Tak apa. Buka lampu ni. Oh, salih, kasar leh. Tak apa DJ. Leh ni nampak macam tak boleh tapi boleh. Nampak. Tahu nalin. Pak cucu. Jangan nari. Kalau tolong siapa? Sebelah sana ya. Baik kereta ni. Sebelah sana. Boleh tak? Kasar. Berapa digit dah dia? Sebelah sana. Oh, pang sebelah sana. Kagak. Kalau siapa sebelah sana. Oh, dapat digit. Kayak dah dapat digit. Oh, bagian ni. Ya. Oh, tak betah saya kau. Oh, wah, besar leh. Lagi. Oh, besar leh. Okey. Oh, ya, dah unguk. Okey, bro. Allahu Akbar. Masya Allah. Ikan kabrio ni fado moy. Berasa ni. Dengar. Nalin punya dok tak ada kat kemak ali pakai ajuk ah. Dia pakai mak dia tak tahu ke? Oh, akak dia. Akak dia. Oh, ni besar ni. Oh, boleh. Gambar mai ikut lagi orang nak kopi. Tengok. Tu apa tak situ. Satu boleh. Audit leh.
Solid Mantap Apa dia ni? Apa by MZ? MZ kambing. MZ kambing? MZ kambing. Yelah nama MZ kambing dah. Okey doktor buat okey. Emas doktor. Mantap doktor. Doktor di situ. Putus. Putus. Nanti 4,000 be. Ngatur seribu. Berapa pound ni? 10 pound. Power 80. Pro. 80 pound Power Pro. Putus lagi. Ikan bersampas. Kilo ni malam. Pukul 11 lebih oh. Jadi nak masuk laut, nak masuk kita tak sempat dah. Jadi aku menggunakan jalan pitah. Kita guna lauk yang ready mix ni produk Rito. Macam-macam jenis lauk ada yang dikeluarkan oleh 1001 rasa dah. Jadi kita hanya perlu panaskan air dan kita rendam saja lauk ni dan kita boleh makan. Jadi kalau siapa-siapa yang ada trip boating perlu standby lah lauk-lauk yang macam ni. Dia tak ada masalah kalau kita letak dekat luar kau tak letak alam tea boleh tahan. Setahun pun tak ada masalah. Di suhu bilik setahun pun boleh. Nak panas pun boleh, nak makan terus tak rasa panas pun boleh. Ini dia barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rendam Oh, pak kebak. Kecoh yang roti ni sedap ni. Ni apa dia dah rendam daging. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tengok kuah dia pekak Oh, yang isi ikan walaupun dia produk Rito. Tapi isi ikan dia ni tak acu. Tu hebat dia. Jadi masa ni lebih kurang pukul 6 pagi selepas subuh. Jadi kita orang terus bertolak balik. Jadi masa balik tu kita singgah di Unjai cuba bermain ikan tenggiri. Oh, bebek. Okey. Apa kira pido? Gabriel tak pergi. Tengok dia ni. Tak boleh buat apa dah. Okey gini. Ada. Oh, bergerak pelik bergerak pelik. Oh, kena duduk tubuh aku tahu tak. Dia bergerak saja. Nak tubuh asa. Lakah. Tubuh ke? Nak tubuh. Kacik video tu. Ada saiz guys kita. Mak suruh saya kecek. Bola dak lepasnya. Saiz. Saiz dah tu. 3. Menggunakan apa tu lagak. Tak ada orang. Saya biasa kali. Jadi inilah hasil kita selama 2 hari 2 malam deh. Tadi 2 hari 2 malam kita ni. Inilah hasil-hasil dia. Jadi ikan ni kita buat gapo? Ikan ni kita jual dan guna duit yang kita jual tu, jual ikan ni kita bayar kos minyak deh. Jadi ikan semua tolak daripada Ketuk Beraih ni bolehlah dalam lebih kurang 1,400 lebih.
Jadi kita bayar kos minyak, kos repair book, sedang molek kata. Jadi ada ramai tanya abang nombor tekong, ada ke nombor tekong berapa terik mari sini terik macam abang wak ni. Minta maaf banyak, tekong dia tak buat dah terik mari sini ni terik kawan-kawan sahaja. Jadi dia tak buat terik untuk 2 hari 2 malam gini. Jadi apa-apa pun kalau saya awak nak tanya pasal terik, saya awak boleh Roger tekong kita ni, tekong Amri. Nanti Abu Wel letak nombor kontak dia dekat komen ya. Nanti saya awak boleh Roger dia kalau nak tanya terik macam-macam lah. Main gigi kau ataupun main beg. Beres.